Okey, ini adalah kamera digital daripada Chuzhou yang mana dia adalah design retro macam TLR zaman dulu. Boleh shoot gambar dan juga video. Jom aku tunjuk kualiti dia. Kamera ni aku dah tengok daripada tahun lepas lagi. Hujung tahun aku tengok ada company dari China lah. Dia post style lah. Teringat lah zaman-zaman TLR dulu. Zaman tu tak mampu lah nak beli. Sebab dia mahal kan dengan filem dia. Nak develop filem dia dan sebagainya. Dan bila keluar design digital ni aku tahu, oh ni boleh lah sekadar nak buat estetik. Contoh kalau nak shoot ke ada benda ni ke, cantik lah kan. Kamera ni dia ada dua mode. Yang mana satu adalah color dan kemudian adalah black and white. Dan aku lebih suka black and white mode dia sebab color dia memang cantik. Kemudian kamera ni dia boleh shoot video. Cuma aku tak recommend kan dekat hampa untuk buat konten pakai video daripada kamera digital. Nak shoot video daripada kamera ni hampa kena pusing benda ni. So bila hampa stop, dia akan bagi 6 saat untuk hampa standby yang video tu akan tamat. Tapi kalau hampa nak sambung untuk shoot video, hampa kena maintain pusing. Dan kalau hampa tengok bila aku pusing saja, kamera ni akan bergerak. So dia akan ada shaking lah dan shaking dia tu agak teruk lah. Kamera ni sekadar untuk orang pakai hobi, nak buat estetik, keluar jalan-jalan, tiba-tiba nak ambil gambar, ini adalah barang dia. So guys, hampa boleh tengok beg kuning dekat bawah. Hampa tak akan menyesal dengan kualiti gambar dia. Sampai situ saja hari ni. Ciao.